Assalamualaikum guys. Sekarang ni pukul 4.40. Pergi ke Kuala Lumpur naik bas. So tengoklah video ni POV sebagai Assistant Manager KRW. So lacak-lacak awak layan video ni ya. So kita hidupkan kereta dulu first. Sekarang pukul 6.52. Kita berhenti di Cabai Tiga Panji ni. Kita beli nasi lauk pagi lah dulu. Okey. Macam-macam lauk ada. Awak boleh tengok ni macam kuih-kuih ni, nasi lemak ada. Macam-macam ada. So kalau awak nak mari pada pukul 6 lebih tu, kedai ni pun dah buka seperti yang saya tunjuk. So kita tengok checkpoint kita mana. Kaca. So checkpoint pertama adalah di WF Center, tempat kedai Bos Wan Fajarul. Kita punya CEO dan bah seperti biasa bas ekspres perdana. Kat sinilah player-player akan berkumpul, player-player akan bersama dan kita breakfast dulu pagi-pagi ni. Sebab kita akan bertolak tak lama lagi, 7.15 mungkin kita akan bertolak lah. Tengoklah keluasan bas ekspres perdana. Terima kasih sangat-sangat kepada bas ekspres perdana kerana memberi bas yang cukup selesa. Mana-mana destinasi, jadikan ekspres perdana sebagai pilihan. Tengok player-player semua duduk dalam keadaan yang baik. Semua dah ambil seat masing-masing, masing-masing dah ready menuju ke Kuala Lumpur. So, tengoklah perjalanan kita sejauh mana. Jangan lupa untuk layan next video. Ya, Brona.